Assalamualaikum dan salam Ramadan Karim. Anda bersama saya Emma dalam Buletin Pendidikan. Kejayaan seorang pelajar yang mengalami masalah penglihatan meraih keputusan 9A dalam ujian penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain UPKK 2025 membuktikan bahawa kekurangan fizikal bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan. Pelajar berusia 12 tahun Nurul Ain Soleha Zainuddin diumumkan sebagai antara calon terbaik dalam majlis pengumuman keputusan UPKK yang berlangsung di Sekolah Integrasi Rendah Agama Jawi Saidina Osman bin Affan di Kuala Lumpur. Sehubungan itu, program meroket 9A kelas online berkala UPKK kini dibuka kepada murid tahun 5 bagi membantu mereka membuat persediaan dalam subjek seperti adab, ibadah akidah, Jawi dan Khat, bahasa Arab serta sirah dengan harga serendah RM6. Untuk maklumat lanjut boleh didapati di flyhigh.my. Fly High Education Center sentiasa komited dalam melahirkan pelajar yang cemerlang dan berakhlak mulia. Teruskan bersama kami untuk info pendidikan yang terkini. Sekian Buletin Pendidikan untuk kali ini. Saya Emma melaporkan.